أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah. Kita sambung pengajian kita terjemahan dan hafazan surah Al-Mulk siri yang ke-10, dan pada malam ini kita mula dari ayat yang ke-11. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم. Fa'tarafu, maka i'tarafu, dalam bahasa kita pun sebut perkataan sama ibu ya, i'tiraf ni macam kita kata saya mengiktiraf sijil yang dikeluarkan oleh pusat pendidikan itu. Sama dengan perkataan apa ibu? Mengiktiraf tu sama dengan perkataan apa? Mengakui. Maka fa'tarafu, mereka mengaku. Jadi i'tarafu, mereka mengaku. Jelas ibu semua ya? I'tarafu, mereka mengaku. Siapa mereka? Ahli-ahli neraka. Mereka mengaku bizambihim, boleh terjemah dengan, mereka mengaku dengan zambi, dosa. Zanbi, dosa. Him, mereka. Soalan balik, fa'tarafu, maka mereka semua mengaku dengan zambihim, dosa mereka. Fasuhqan, fa lalu, boleh terjemah fa tu lalu. Suhqan di situ kita boleh terjemah suhqan, jauhlah dari rahmat Allah. Suhqan dengan makna jauhlah dari rahmat Allah. Dia dalam satu bentuk kita panggil perintah lah, suhqan. Dia dalam bahasa Arab kadang-kadang perintah tu kita boleh gunakan root word, kata dasar. Contoh, jalasa yajlisu, duduk. Dia punya masdarnya, root wordnya julusan. Jadi kalau kita nak suruh orang duduk, julusan ya Ahmad, duduk wahai Ahmad. Itu masdar, tetapi dia memberi makna perintah. Di sini macam fasuhqan. Suhqan ini dia memberi makna suruhan. Maka jauhlah dari rahmat Allah. Jelas ibu ya? Suhqan, jauhlah dari rahmat Allah. Li, kepada ashabis sa'ir, penghuni, ashab ni penghuni as-sa'ir, neraka. Kita dah belajar dah ashabis sa'ir, dah diulang pada ayat 10 sebelum ni. Maka ayat 11 hanya ulangan saja. Ashab, penghuni as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala ataupun neraka sa'ir. Ibu-ibu dapat tak ayat yang ke-11? Dapat? Boleh tak salah seorang ibu tolong bacakan terjemahnya balik ayat 11? Okey, Ibu Muna. Ustaz. Fa maka a'tarafu Bukan a'tarafu, ini fi'il madhi ni. I'tarafu, ifta'alu. I'tarafu, mereka mengaku. Betul. Dengan zambihim, dosa mereka.
Okey. Fa lalu Okey. Sultan jauhlah dari rahmat Allah. Okey. Di ashabi penghuni Li Sa'ir neraka saja Sa'ir. li kepada Oli kepada as, ashabi penghuni okey. Sa'ir neraka Sa'ir ataupun Kesan neraka menyala hati yang menyala betul Ibu, masya-Allah. Terima kasih Okay, yang lain Ustaz. dapat ya. Sama-sama Ibu, alhamdulillah. Okey. Ayat yang ke-12. Innal ladzina, inna sesungguhnya kalau ibu-ibu dah tahu terjemah dia jangan tulis terjemah lah. Terus ingat. Alladzina orang-orang yang ni tak payah tulis terjemah pasal dah biasa dengar. Alladzina orang-orang yang yakhshawna mereka takut. Mereka takut. Yang mana ya alladzina ya orang-orang yang yakhshawna mereka takut Rabbahum Tuhan mereka. Rabbahum Tuhan mereka. Okay. Bil ghaibi. Bi terjemah dia. Bi ni biasa dengar kan tapi terjemah. Terjemah bil ghaibi. Ketika mereka tidak dilihat. Ketika ghaib maksudnya ketika mereka tidak dilihat. Jadi bil ghaibi saja terjemahnya ketika mereka tidak dilihat. Maksudnya walaupun tidak ada orang, mereka tetap takut pada Tuhan mereka. Jelas ibu goyang ya. Okay. Lahum. Lahum ni ibu-ibu. Lahum ni boleh tambah maka bagi mereka. Ada tambah maka. Maka bagi mereka. Okay. Lahum maka bagi mereka. Walaupun tak ada huruf fa tapi terjemah maka saja. Maka bagi mereka maghfiratun keampunan. Maghfiratun keampunan wa dan ajrun pahala. Ajrun maknanya pahala kabir yang besar. Kabir yang besar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, sesungguhnya orang-orang yang mereka takut Tuhan mereka bil ghaibi semasa mereka tidak dilihat, lahum maka bagi mereka maghfiratun keampunan wa ajrun dan pahala kabir yang besar. Okey, jelas ibu semua? Boleh ibu-ibu siapa nak ulang balik ayat 12? Okay, siapa boleh baca balik ayat 12 tadi? Yang kita dah sepakat terjemah dia. Okey, Ibu Sofia. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yakhshawna mereka takut Rabbahum Tuhan mereka bil ghaibi ketika mereka tidak dilihat. Lahum maka bagi mereka maghfiratun keampunan wa dan ajrun pahala kabir yang besar. Alhamdulillah Ibu, masya-Allah, bagus Ibu ya. Jadi ibu-ibu yang lain semua dapat ya. Okey, ada sebarang soalan tak Ibu daripada ayat 1 sampai 12 ada sebarang soalan? Tak ada Ibu dapat ya? Okey, kalau tak ada soalan setakat itulah untuk malam ni. Ibu-ibu boleh lihat awal malam ni. Boleh ulang kaji balik semua insya-Allah. Setakat ini saja boleh Ibu? Kalau ada soalan boleh tanya. Boleh Ustaz. Ibu ya, okey insya-Allah setakat itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala